Okey, kita dah cuci dah pria ni tadi. Dan kita masukkan bahan-bahan tadi lah. Ni sudah dicuci semua. Yang telah dicuci. Masukkan bawang besar ni. Masukkan bawang besar. Masukkan bawang merah. Bawang merah. Masukkan cili sekali. Masukkan semua bahan-bahan yang diperlukan tadi. Dan kita kacau dia. Kacau dia. Kacau dia dulu. Dan kita kerahkan limau. Kerahkan limau. Kerabu ni kena ada limau lah, sahabat. Kena ada limau. Kita guna 6 biji limau ni. Biji limau. Guna limau. Kalau guna cuka pun boleh, tapi tak boleh banyak. Tapi kita tak guna cuka. Kita guna limau saja. Cuka. Kita guna limau kasturi saja. Limau kasturi. Okey, kita gaul-gaulkan dia. Gaul-gaul dia. Masukkan garam. Garam secukup rasa. Jangan banyak sangat. Masukkan ajinomoto. Masukkan ajinomoto. Okey, itu gaul dia. Basket. Okey. Kita nampak dia dah lembut lah. Perian dia dah lembut, maksud dia dah masak lah ni. Masak lah dia. Ini dah kerabu pria. Kerabu pria is dah situ. Okey, done.